Jadi malam ni kita sesi yang lebih menarik malam ni, insya-Allah dengan Puan Amira. Puan Amira. Betul. Oh, malam ni sorry. Kita dengan Puan Nur Humairah. Cantik namanya. InsyaAllah sementara tu kita menunggu dulu kita punya rakan-rakan balik daripada masjid. InsyaAllah. Sementara tu insyaAllah kita tunggu dulu. Dalam lebih kurang 5 minit insyaAllah kita akan mula. Ada ECJ. ECJ macam mana tu tuan? Boleh saya tahu apa yang dimaksudkan dengan ECJ? Kalau faham, kalau ada ni insyaAllah, kalau ada kita ada. Sijil penyertaan webinar. Oh, I see. Oh, untuk seminar malam ni tak ada tuan. Tak ada. Malam ni kita hanya buat satu sharing yang orang kata untuk basic dulu. Sebabnya nanti yang untuk topik yang kita nak ajar ni sebenarnya tak sesuai untuk kita buat secara online lah. Secara online sebabnya banyak benda yang kata kita tak nak ada berlaku salah faham ataupun salah info lah. Biasanya untuk apa yang ilmu yang kita nak share malam ni, kita akan bagi tahu yang basic terlebih dahulu. InsyaAllah sekiranya berminat, kita akan buat satu kelas fizikal dekat kita punya tempat lah. Yang ni sebelum tu insyaAllah untuk kita punya sesi pada malam ni, saya nak semua orang kalau boleh orang kata datang dengan mindset yang betul, openkan minda anda supaya ni apa penerangan daripada Puan Humairah, apa yang dikatakan oleh Puan Humairah, maksudnya kita sekarang ni apa yang nak diajar ni adalah satu ilmu yang orang kata dia ada risk taker lah. Dia ada risk. Risk maksudnya bagi saya untuk goal ni kita ada 3 mindset. Satu adalah mindset untuk orang yang menyimpan. Level 1. Maksudnya kita sekarang ni kalau tanya saya sendiri pun, saya pun rasa dalam level lebih kurang tu lah. Level 1 dia mindset adalah orang-orang yang nak menyimpan sahaja. Nak menyimpan, nak orang kata macam nak kumpul aset lah. Yang kedua adalah mindset orang yang untuk orang kata lebih kepada mindset goal untuk investment lah. Investment ni maksudnya bila dah masuk kepada investment ni, dia lebih kepada apa-apa investment dia ada risiko dia. Kena faham kat situ. Rule dia adalah dekat situ lah. Dan mindset yang ketiga adalah yang jenis yang membeli gold untuk trading. Dia ada 3 mindset macam ni lah. Tapi so far apa yang Aurum Alex buat sekarang adalah kita menggalakkan semua orang adalah beli gold untuk simpanan. Beli gold untuk simpanan. So kita untuk simpanan ni pula macam mana kita nak manage, macam mana kita nak dapatkan gold, macam mana kita nak gunakan sekiranya gunakan gold ni sekiranya ada masalah, bukan masalah lah, maksudnya ada nak pakai duit sedikit
dan sebagainya. So kita di Auromela kita ajar pada tahap itulah untuk simpanan. Yang malam ni insya-Allah Puan Humairah ini akan dedahkan sedikit berkaitan dengan lebih kepada gold investment lah. Gold kepada investment. Tapi apa yang nak diperkatakan ini adalah orang kata ini hanyalah sebagai sharing. Kita share apa yang kita boleh buat lagi dengan gold. Gold ni kita boleh manfaatkan dia. Selagi dia tidak orang kata terkeluarlah daripada jenis-jenis yang riba dan sebagainya lah. Selagi dia berlandaskan atau di atas landasan yang betul, insya-Allah kita orang kata tak terjerumuslah dengan aktiviti riba ni. Okey. Okey, kita punya peserta kita pada malam ni kita ada lebih kurang 21 orang lah. Mindset yang ketiga, saya punya mic tak jelas ke macam mana? Okey, mindset ketiga ni lebih kepada yang untuk trading lah, trading which is yang mana biasanya trading ni strategi dia adalah untuk memilih syarikat yang kecil dia punya nilai spread lah. So far kita pun tahu dekat Malaysia ni pun tak banyak company yang boleh provide yang spreadnya adalah kecil lah. Kurang jelas sikit saya kejap saya try. Okey, kalau sekarang macam mana? Masih kurang jelas lagi. Tak apa, suara saya tak jelas, kurang jelas sikit, tak apa. Nanti insya-Allah kita kena suara Puan Humairah kena jelas lah. Okey. Alright, tanpa berlengah masa dulu, mindset yang ketiga adalah mindset pada trading. Okey. Okey, sebelum kita mulakan kita punya majlis ni, jumlah kita berkati kita punya majlis ni dengan umum kitab Al-Fatihah. Okey, saya perkenalkan dulu kita punya speaker untuk pada malam ni iaitu Puan Humairah binti Othman, yang mana beliau ada pengalaman lebih daripada 20 tahun. Maksudnya Puan Humairah ni lagi berpengalaman lah daripada saya ni. InsyaAllah apa yang nak dikongsikan malam ni, insyaAllah Puan Humairah akan kongsikan benda-benda yang berkaitan apa pengalaman beliau lah dengan berurusan jual beli emas. Okey, Puan Humairah berasal daripada Kuala Lumpur lah, dan Puan Humairah lebih kata lebih kepada fokus kepada perkhidmatan arah nu daripada tahun 2005 lagi. Kalau tak silap saya ni 2005 ni saya ni baru nak kenal gold baru masa tu. Okey, Puan Humairah Okey, kalau sebelum lepas tu saya mungkinlah sejak pada tahun 2003 Puan Humairah pun dah menganjurkan beberapa seminar lah, kelas berkaitan gold investment strategy, formula kiraan emas dan sebagainya lah. So malam ni insyaAllah Puan Humairah akan kata share lah sedikit ilmu tentang macam mana kita nak strategiskan goal yang kita ada, macam mana kita nak manfaatkan dengan lebih baik lah. InsyaAllah tanpa melengahkan masa, saya serahkan kepada Puan Humairah untuk kita punya sesi pada malam ini. InsyaAllah. Alhamdulillah, terima kasih Cik Muhammad Afif betul saya sebut? Ya. Okey, terima kasih sebab jemput saya. Okey, seperti yang Cik Afif dah perkenalkanlah diri saya. Okey, saya perkenalkan secara ringkas. Boleh panggil saya Maira je, nama ringkaslah. Cik yang akan buka slide ke atau saya? Saya buka sebab saya tak yang device ni saya tak ada save kat device.
So saya tadi hantar dekat Okay. ah Sekejap saya tanya Tim. Oh, dalam bentuk PDF Puan? betul. Allah, ada password pula. Saya ada hantar password tadi. Oh, okay, ada. Saya ada hantar password. Dia pasal banyak sangat pirate yang menyamar tu yang saya buat password. Oh, okay, baik. Ah, Okay, sekejap Saya dah boleh buka. kalau cik pakai WPS tu boleh buka PDF dia macam slide. Sekejap Boleh insyaAllah. Saya buka pakai Chrome ni dia tak penuh. Jadi saya kena buka guna Acrobat. Okay, insyaAllah. Saya dah dapat dah. Alhamdulillah. Okay. Nampak tak? Okay, terima kasih Cik Afif. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Okay, saya start ya. Okay, saya berpengalaman sebenarnya secara tak langsung. Saya menggunakan Arano tu secara tak langsung. Bukannya saya plan untuk, ada orang dia memang plan untuk ke Arano tu. Macam saya kerana orang kata apa kesesakan hidup lah kot waktu tu. Waktu tu kesesakan hidup. Boleh next slide cik. Okay. Jadi first kita ni selalunya first misi kita adalah goal saver. Saya sendiri adalah goal saver di mana ibu ayah saya atau anda sendiri adalah goal saver untuk anak. Biasanya ibu ayah, kalau orang zaman dulu, anak perempuan memang dia akan bagi dengan barang kemas. Jadi bermula dengan barang kemas itulah saya kenal Arahnu bila mana tak cukup duit di universiti. Tahun 2005 waktu tu. Di situlah permulaan saya gunakan Arahnu. Kalau kita tengok sekarang, kebanyakan orang guna Arahnu ikut kawan. Atau ikut orang yang, ikut trend lah. Kita kata FOMO. Bukan sebab kesesakan hidup, bukan sebab ilmu. Saya kalau saya tanyalah dalam 25 orang lah termasuk dalam dengan diri saya lah dalam ni kan. Berapa ramai je yang akan baca terms and condition yang ada dekat dalam surah Ar-Rahnu tu. Secara jujur lah saya kata mesti 99% tu tak akan baca. Tetapi sebabkan saya ni student dan saya sangat takut untuk saya, betul tak dapat baca betul. Kan Cik Suhai dah cakap dah. Sebabkan waktu itu saya adalah student dan saya sangat takut jika saya tak dapat ambil balik emas tu. Sebab ya parents saya memang tak tahu saya rahnukan. Sebab saya rahnu tu sebab saya tak nak minta duit ibu ayah. Saya tak nak susahkan mak ayah saya. Jadi saya rahnukan tu dan saya ada plan. Sebab tu saya kata bila kata ada orang yang kata dia rahnu sampai kena lelong sedangkan dia ada pendapatan, macam mana saya yang waktu itu student yang tak ada pendapatan tetapi mampu merancang untuk tebus semula emas tu. Tanpa overlap tanpa overlap. Saya tahu mesti akan ada dalam 20 orang ni ada yang terror overlap. Waktu itu tak ada overlap. Okey. Baca 2 kali dan pastikan. Okey. Kemudian jadi pertama kita mesti jadi goal saver. Sebelum kita nak jadi yang ketiga, keempat tu. Okay, gold accumulator ni pula, dia ada orang yang dia beli je. Dia tak tengok harga. Yang penting dia nak emas dia bertambah. Ini selalunya adalah ibu-ibu yang suka beli barang kemas. Dia tak kisah harga. Yang penting dia tahu design tu dia suka. Dia penting emas dia makin lama, koleksi dia makin bertambah. Itu gold accumulator. Kemudian yang ketiga, gold investor. Bila kita dah jadi gold saver atau gold accumulator ni, possibility untuk jadi gold investor ni sebenarnya besar. Sebab apa? Contoh kita gold saver, bila kita tengok harga emas tu naik, kita jual. Ataupun gold accumulator pun sama. Dia simpan koleksi barang kemas. Bila harga emas tu naik, dia pergi trade in untuk dia tukar dia punya koleksi yang baru.
Itu gold investor. Tetapi gold trader bukan semua orang faham macam mana nak trade emas tu. Tetapi pengalaman yang akan mengajar. Okay, bukan sehari, bukan 2 hari. Mungkin makan tahun baru kita adalah gold trader yang berjaya lah. Sebab kalau orang tak faham turun naik harga emas, dia akan kata beli hari ni, jual hari ni rugi. Tetapi untuk gold trader, beli hari ni, jual hari ni untung. Itu kena lebih detail nantilah. Okay, sekarang ni saya nak cerita dulu pasal Rahnu. Okay, cik next ni. Okay, ini adalah basic yang semua orang pun tahu. Rahnu ni pajak gada Islam bagi pinjaman bercaga jangka masa pendek bersandarkan emas. Maksudnya Rahnu ni terima emas sahaja. Kalau kita ada kereta Ferrari pun kalau kita letak Rahnu tak terima. Okay, ini basic lah. Info basic. Okay, next cik. Okay, kenapa kita nak kena gunakan emas ni? Kenapa emas? Sebab emas ni sebenarnya adalah mata wang. Kita guna emas ni nak bayar keperluan, nak bayar kehendak. Ada orang simpan emas tadi kan yang saya kata gold saver. Dia nak gandakan simpanan dia. Okay, ataupun nak selesaikan hutang pun sebenarnya kita boleh gunakan emas dengan cara sama ada kita jual atau kita rahnukan. Okay, next cik. Okay, kenapa nak guna emas ni tadi? Nombor satu, nak kena selamatkan duit lah. Kalau dia dah bermula simpan emas daripada 10 tahun dulu, 20 tahun dulu, memang dia dah berjaya dah gandakan simpanan dia. Ada juga teknik belanja hangus. Saya tahu ramai orang selalu dengar teknik belanja hangus, tetapi teknik belanja hangus ni adalah sesuatu urusan di mana dengan Rahnu ni kita kena betul-betul disiplin. Okay, sebab yang saya jumpa kebanyakan yang buat teknik belanja hangus dengan Rahnu ni sampai tercedok lah. Saya pun ada dalam kelas saya yang lebih detail lah. Saya akan ajar teknik belanja hangus, tetapi ada cara untuk exit. Bukan setiap bulan buat belanja hangus, bukannya buat belanja hangus dengan membabi buta. Dia ada cara dan pengiraan dia. Itu kena masuk kelas yang lagi detail. Sebab bila anda masuk kelas tu, yang saya selalu jumpa orang akan berpindah-pindah biji mata dia. Sebab banyak sangat nombor dan formula. Okay, dan kita juga guna emas ni untuk penuhi keperluan dan kehendak lah. Bila kita dah simpan emas, sampai satu masa bila kita perlu gunakan duit, kita boleh rahnukan atau kita jual lah. Tadi contoh kita nak beli rumah ke, nak beli kereta ke, itu keperluan dan kehendak. Okay, next cik. Okay, lepas tu ini yang paling penting sekali bila kita nak pilih Rahnu. Okay, selalunya Rahnu Bank, bukan selalunya lah, memang pun lah Rahnu Bank memang ada sitosikris dan blacklist. Okay, lokasi mesti dekat dengan rumah. Jangan pilih Rahnu yang jauh dari rumah. Okay, saya pernah buat servis pindah Rahnu. Mungkin anda pernah dengar servis pindah Rahnu. Duduk di Kuantan, tetapi Rahnunya di Negeri Sembilan. Ada. Duduk di Ipoh, Rahnunya di Kuala Lumpur. Ada yang paling jauh duduk di Perlis, Rahnunya di Kuala Lumpur. Sangat jauh. Sebab apa? Sebab dia kata Rahnu tu boleh overlap online. Jadi itu bukan perkara yang bagus sebenarnya. Kos pengangkutan semua kan. Yang terbaru yang last kali saya selesaikan untuk Rahnu dia, dia jual lah last kali dia jual surat pajak dia surat Rahnu dia kepada saya tu, surat emas di dalam Rahnu tu. Dia duduk di Sarawak dan Rahnunya di Kuala Lumpur. Itu yang lokasi terpaling jauh lah yang kes yang saya handle lah. Okay, kemudian Rahnu tu mesti terima emas kita lah. Maksud saya emas yang tadi Aurum punya emas, mungkin Cik Afif kena pastikan bank-bank utama ni terima dan kenal Aurum ni. Okay, bukan sebab saya memang dah bermain dengan macam-macam brand. Okay, banyaklah sepak terajangnya, ini tak terima lah, itu tak terima lah. Kemudian ada gosip lah kan. Setakat ni Aurum saya tak ada terima gosip yang negatif lah. Untuk brand-brand lain ada. Dia kata dia scan pakai Yapim punya mesin X-ray tu, mutunya tak capai 99.9. Ada yang mutunya 98 point something. Ada dan emas tu berlega-lega di dalam pasaran kita. Jadi sejak itu bila saya dah tahu, saya sendiri walaupun saya biasa membeli brand tu, bila kita dah tahu kita akan avoid lah untuk beli. Jadi itu peranan
founder lah atau owner syarikat lah. Macam Cik Afif, CEO dia main peranan utama kat situ. Kena pastikan production tu. Kemudian Arahno ni harga emas. Okey, setiap Arahno harga emas dia tak sama. Tak boleh kata Arahno A bagus, Arahno B bagus, Arahno C bagus. Walaupun saya dah main Arahno, saya tak stay pada satu Arahno. Setiap Arahno dia ada peranan dia. Okey, kemudian next cik. Okey, setiap Arahno tu dia tawar harga berbeza-beza. Ada yang tawarkan harga yang tinggi tetapi upahnya mahal. Ada yang tawarkan harga yang rendah tetapi upahnya murah. Okey, cik next cik. Okey, kemudian mutu emas. Ini sangat sensitif. Kalau gold bar tak ada masalah, tetapi untuk barang kemas ada banyak isu. Kalau 916, kadang-kadang ada Arahno yang baca mutu dia 750. Bila dia baca 750, automatik kita punya pembiayaan dia akan jadi sikit, akan jadi rendah. Okey, bukan nak kata kedai emas tu tipu, bukan. Kadang-kadang design yang kita punya barang kemas tu mempengaruhi bacaan densi di Arahno. Ataupun Arahno tu dia pakai densi yang lama, yang tak up to date. Sekarang sebenarnya ada banyak jenis densi kan. Ada yang rendam air lah, ada yang pakai pen lah. Itu sebenarnya bila kita advise kepada pihak Arahno, mereka biasalah memberi 1001 alasan lah. Sebab mereka perlu keluarkan bajet benda tu semua. Itu di luar bidang kuasa kita. Tetapi jika anda bermain dengan barang kemas, kena fahamlah situasi ni. Dan untuk 950 selalunya ikut pengalaman saya, gold bar dari Thailand. Biasa tulis mutu 999 tapi bacaannya jadi 950. Di Malaysia pernah saya dapat ada satu brand terkenal lah, brand lokal lah, 999 di sertifikat, tetapi bila dirahnukan bacaannya 23K atau 950. Kemudian saya pergi ke Arahno lain. Maksudnya contoh saya letak di Bank Rakyat. Lepas tu Bank Rakyat baca dia 23K atau 950. Saya berpindah ke Agrobank. Bacaannya sama. Macam saya kata, takkanlah Arahno tu berpakat, kan? Jadi di situ ada keraguan lah. Sedangkan emas tu adalah brand yang terkenal. Tapi emas tu saya dah lebur lah. Saya jual je balik kepada syarikat tu. Okay. Jadi kalau katalah, kita tanya Cik Afif nanti, kalau katalah ada isu akan datang dekat Aurum ni, adakah Cik Afif berlapang dada untuk tukar one to one dengan kita? Sebab ada setengah company dia tak accept dia punya tu, mistake tu. Okey, untuk soalan ni saya jawab teruslah. Okay. Untuk Aurum LS ni memang kita ada jaminan lah daripada syarikat kita yang mana mesti produk tersebut mesti adalah owner tersebut sendiri yang beli. Kalau kata you all dah, kata contohlah saya ambil pada contoh Cik Samsul. Cik Samsul beli, lepas tu dia jual kepada kawan dia. And then bila kawan dia check mutu tak cukup dan sebagainya, dia datang kepada company untuk tukar one to one, itu tak boleh. Sebab itu dah kata dah berpindah milik ke tempat kepada owner yang lain dah. Kalau kata owner tu adalah owner yang direct yang beli dengan kami, kita boleh buatlah pertukaran one to one. Sekiranya ada berlaku tak cukup mutu, tak cukup berat. Tapi memang benda tu kita akan selidik dululah. Bukan kata datang serono-bono boleh terus tukar, tak adalah. Kita akan check dulu. Sebab kita pun nak protect dari segi side untuk company. Dan kita nak protect juga untuk side customer jugalah. Okay, baik. Benda ni banyak kali dah saya ulang dekat saya punya seminar. Memang kita ada ada jaminan lah kita punya produk cukup mutu, cukup berat. Alhamdulillah. Jadi maksudnya kalau anda nak jual, anda kena jual balik dekat Aurum. Kalau anda jual dekat saya, nanti tak cukup mutu, saya hantar dekat Cik Afif tak nak terima. Saya tukar. Kalau kita tengok standard practice SAA dan sebagainya, even tu kalau kita pergi kepada KLSA lah, yang famous kita KLSA lah. Cik Syukur sendiri pun cakap macam tu. SAA tu dia hanya first hand sahaja yang orang kata sahnya SAA tersebut. Kalau dah berpindah milik kepada orang yang lain, SAA tu dah tak valid dah. Itu kena faham. Benda ni kita kena faham.
Faham? Sebab sekarang banyak emas pre-love. Okey, cik next. Cik. Okey, kadar pembiayaan. Okey, untuk arah nu, kadar pembiayaan untuk bank memang majoriti adalah 80%. Okey, tetapi jika anda ada emas yang tak ada sertifikat, untuk gold bar setahu saya paling tinggi pun dia akan bagi 70%. Tapi kalau Agrobank 60 ke 65% jika tak ada sertifikat. Okey, untuk dinar, okey untuk dinar pun sama kecuali Co-op Bank pertama dia boleh bagi 80% untuk dinar walaupun tak ada sertifikat. Jadi setiap Rahnu ni dia ada SOP dia lah. Okey, dan macam kalau kita kata pajak gadai konvensional. Okey, pajak gadai konvensional pembiayaan dia berbeza-beza. Kerana dia akan tanya dekat anda berapa yang anda nak pakai. Sampai maksimum 80% lah. Jadi kalau kata contoh anda pakai 70%. Okay, emas tu nilai dia 10,000, anda kata nak pakai duit 7,000. Jadi 70%. Tapi dia punya kadar upah atau bunga dia akan charge contoh 1%. Bila kita ambil 75%, dia charge kita 1.5%. Kalau kita ambil 80%, dia akan jadi 2%. Pajak gadai konvensional ni dia macam menguntungkan pihak dia lah berbanding kita lah. Walaupun kalau anda tengok dekat dalam TikTok ada orang Melayu Islam yang sokong konvensional, pada saya itu pendapat dia lah. Kalau pendapat saya dia tidak adil. Sebab apa tak adil? Kena tengok next slide. Okey, sebab apa tak adil? Kalau di konvensional dia akan ikut bilangan bulan. Maknanya contohlah anda pinjam hari ini, anda nak tebus esok hari. Dia akan kira terus upah untuk 1 bulan. Okey, tetapi jika anda gunakan Arahnu Bank atau Arahnu Islam, okey, anda pinjam 1 hari, maksudnya gadaikan hari ini, tebus besok, dia charge 1 hari. Okey, dia tak, yang saya pernah jadilah, gadai pagi, tebus petang, tak ada charge di Arahnu Bank Rakyat. Rahsia rahsia. Kalau anda betul-betul emergency, nak tunggu duit ni masuk petang, tapi pagi ni memang dah terdesak sangat lah orang kata, antara hidup dan mati, anda gadai je pagi tu. Petang sebelum bank tutup pukul 4, dah pergi tebus, dia tak ada charge. Okay. Ini rahsia. Terlepas cakap pula. Tak adalah, tak rahsia. Tapi memang betul. Ini pihak bank yang bagi tahu kat saya sebab dia kata belum masuk hari, maksudnya belum 24 jam dia tak kira lah 1 hari. Tu nampak tak keadilannya pada Arahnu tu. Kalau anda pergi konvensional, anda gadai pagi, petang anda nak ambil balik, memang dia akan charge 1 bulan terus. Bank mana tu? Bank Rakyat. Bank Rakyat ni dia sebenarnya bagus tau. Tapi dia ada part dia yang tak best. Tapi saya tak boleh cerita kat sini. Dia kena cerita buat tu. Kalau kelas berbayar, dia ada lagi detail. Saya akan pergi setiap bank tu. Setiap Arahnu bank tu. Okay. Jadi kadar keuntungan, kadar upah ni setakat ni Arahnu semua okey lah. Konvensional je yang akan menyakitkan hati kita lah. Dan ada kejadian kenapa saya tak sokong konvensional ni terjadi sendiri di kalangan orang terdekat dengan saya, di mana dia menggadai lah, kita tak panggil merahnu lah, menggadaikan emasnya di pajak gadai konvensional. Saya bagi contoh, kalau kata anda rahnukan gadai emas tu value dia 10,000, tapi anda nak pakai 5,000 sahaja. Okay, orang kata musibah nak terjadi, pajak gadai tu kena rompak. Bila kena rompak, yang tercatat di surat pajak gadai tu value pinjaman. Dia tak ada value marhun. Jadi bila value pinjaman, bila terjadinya rompakan tu dah terjadi, kita nak pergi tuntut ganti rugi kan. Dia hanya gantikan value 5,000 sahaja dan mengikut harga emas semasa. Kalau kata masa kita gadai tu harga emas tu murah, bila kita pergi declare nak ambil kan, 5,000 punya bahagian tu, waktu tu harga emas mahal, jadi kita akan dapat gram yang sikit. Dia bagi kita masa tu dia bagi dua pilihan, sama ada nak duit 5,000 ataupun nak emas. Dan orang tu sangat sedih lah sebab emas tu
Yelah, kalau barang kemas dia ada sentimental value. Benda ni pajak gadai tak cerita. Ya, betul Cik Shu. Pajak gadai memang dia tak cerita. Kenapa dia nak cerita ke dark side dia? Dia cerita yang indah-indah je. Dia akan cakap, you pinjam 5,000, you punya upah 1%. Dia cerita best lah. Sebab apa? Dia dah pegang 10,000 emas kita punya value tu sebenarnya tanpa kita sedar. Sebab tu selalunya kalau barang kemas ni kalau orang nak ganukan barang kemas, saya akan suruh dia plan supaya cepat-cepat tebus. Itulah gunanya gold bar ni. Itulah gunanya gold bar yang 1 gram pergi. Ya betul. Mak-mak memang suka pergi pajak gadai konvensional. Serius, betul cakap. Yang pergi gadai ni, yang kejadian yang saya cerita ni adalah makcik lah. Makcik lah, mak-mak lah kita kata. Dia sangat kecewa. Sampai hari ni pun dia masih bercerita lagi walaupun kejadian tu dah berlaku 5-6 tahun yang lalu. Nampak tak dia punya kecewa tu. Okay, jadi lagi satu, kalau kita pergi rahnukan di bank ni dia ada insurans. Sebab tu kadar upah tu di-charge atas marhun. Okay. Dekat dalam, betul, barang kemas ada sentimental value. Dekat dalam kita punya surat rahnu, dia ada mention nilai marhun. Okay, walaupun contoh bank muamalat bagi kita pinjam untuk, kalau kita request lah tadi, kita nak request kita nak pinjam 5,000 sahaja pun tak ada masalah di bank muamalat, boleh. Tapi dekat surat tu dia akan catat berapa nilai marhun tu. Terlosnya lah rahnu tu berbanding konvensional tadi. Anda boleh cek di surat pajak, tak ada pun, tak ada nilai marhun. Dia hanya tulis pembiayaan je. Dia tak ada tulis nilai emas sebenar tu. Berat emas tu pun dia tulis kecil je dekat bawah sudut surat pajak tu. Saya biasa beli surat pajak kan, kalau customer hantar gambar, ya Allah, nak sampai nak zoom, nak kena teropong dia punya berat tu. Kadang-kadang dia letak dia punya chop company tu betul-betul sebelah berat emas tu, kadang-kadang bila dah kembang kan, tulisan tu dah kembang, dah tak nampak dah berat tu. Sebab pajak gadai memang tak suka orang jual surat pajak. Dia nak biar terlelong sahaja. Tu mesti Puan Wahidah biasa gadai dekat pajak gadai konvensional ni sampai tahu, ataupun pembeli surat pajak. Okey, Cik, next, Cik. Okey, tempoh pinjaman. Okey, di Arahnu tempoh pinjaman semuanya 6 bulan. Sama je, konvensional pun 6 bulan, setiap 6 bulan kita kena bayar upah. Tapi ini ingin saya ingatkan ya, bila anda bayar upah, tidak akan kurangkan anda punya hutang kalau anda tak bayar asas dia, pokok dia, pembiayaan tu anda tak bayar lebih lah maksudnya, anda hanya bayar upah saja. Dan jika anda tidak berbuat apa-apa, contohnya tak tebus sebahagian, okey, tak tebus sebahagian dan tidak bayar prinsipal tu, tidak akan mengurangkan anda punya hutang. Anda bayar upah 6 bulan tu, anda hanya bayar kepada bank sahaja. Ya, betul. Kalau tebus awal, kurang jumlah hutang tu tadi. Maksudnya contoh hutang tadi kita pinjam 5,000, hanya campur dengan upah yang setakat berapa hari yang kita gadai. Semacam saya cerita tadi lah, kalau kita gadai 1 hari, dia akan kira 1 hari punya upah. Kalau konvensional tadi, dia akan kira terus 1 bulan. Gadai pagi, ambil petang pun kira 1 bulan juga. Okay, jadi kat sini kena plan. Tak, dia akan ikut berapa pinjaman campur dengan upah. Ya, betul, Cik. Pajak gadai konvensional majoriti yang 2% tu kerana dia ambil pembiayaan 80%. Kalau dia ambil pembiayaan 70%, upah dia 1%. Pandai tak, pajak gadai Cina pun ada juga level-level dia, bukan rahnu je. Pajak gadai Cina pun ada, dia punya dia ada terms and condition tu juga. Dia dah terror dah, dia dah belajar dah. Selalu yang anda nampak dekat surat tu 2% sebab anda ambil maksimum. Tapi kalau anda contoh kan tadi saya kata, pinjaman 5,000 tapi nilai emas tu 10,000. Dia kata, okey cik, tak apa, upah 1% je. Sebab apa? Separuh daripada emas kita dia dah pegang. Dia kata tak heran pun. Sebab dia tahu kalau kita ni, dia tahu orang yang pakai, yang gadai dekat dia tu orang yang tak ada ilmu. Jadinya dia senang manipulasi lah. Dia kata ini boleh makan punya. Macam tu. Pernah dengar sebahagian lepas tu bayar awal tapi macam lagi tinggi sikit dari total. Sekejap, saya tak nampak nak baca sekejap. Saya baca soalan. Saya macam pernah bayar sebahagian, lepas tu bayar awal tapi macam lagi tinggi sikit dari total kalau tebus 6 bulan. Kalau tebus sebahagian, waktu harga rendah, memang kita akan bayar tinggi. Tapi kalau kita tebus keseluruhan, kita akan bayar complete lah. Dia akan jadi murah.
Kalau kita tebus waktu harga, macam contoh kalau kita rahnukan waktu harga RM700, okay, harga marhun tu RM700, tetapi bila kita tebus sekarang, harga marhun RM640, memang kita akan nampak benda tu mahal. Itu ada pengiraan dia. Itu kena lebih detail lagi lah nanti, insyaAllah. Okay, Cik Hafiz. Next, Cik Hafiz. Puan Maira tengah, saya ada duduk lalu juga satu kedai ni, dia pajak gadai Islam. Sama ke dengan Arahnu? Cahaya Cahaya tu saya tak ingat lah, ada dekat section 13 tu. Warna turquoise, biru-biru hijau macam tu. Saya ingat lupa lah, tapi dia menggunakan pajak gadai Islam. Dia bukan Arahnu. Tahu? Dia sama ke dengan Arahnu? Okey, kalau siapa yang pernah dengar pajak gadai Islam atau Arahnu Cahaya, dia menggunakan nama Islamik tu, yes, dulu memang owner dia adalah orang Melayu Islam kita. Tetapi dia telah dibeli atau diambil alih oleh Pajak King. Pajak King ni konvensional lah. Okey, saya bukan cakap ini gosip ke apa, sebab saya beli surat pajak, kepala letterhead adalah Pajak King, tetapi bila berurusan di dalam Arahnu Cahaya, saya tanya dengan customer, ini bukan pajak, ini bukan Arahnu, ini pajak gadai konvensional lah, pajak gadai Cina, saya kata. Tetapi dia kata apa? Bukan, ini Arahnu. Masa buat surat ni, Arahnu Cahaya ni dia punya kertas habis. Jadi dia pinjam Pajak King punya surat kertas. Nampak tak tak berilmunya orang tu? Sampaikan kertas tu tulis Pajak King kat kepala pun dia boleh kata pinjam. Saya secara logik lah kan, Cik. Katalah Aurum tak cukup kertas, boleh ke Aurum pergi pinjam kertas dekat Public Gold punya receipt? Okay. Saya punya sedih lah. Saya katakan, ya Allah, macam ni pun kau boleh percaya lagi. Nampak tak? Nampak tak permainan tu? Ya betul. Ilmu tu penting. Kan takkan mudah-mudah dia kata masa saya nak buat tu, Arahnu Cahaya tak cukup kertas, dia pinjam. Sebab Pajak King tu memang sebelah je dengan Arahnu Cahaya waktu tu. Dia kata dia pinjam kedai sebelah punya kertas. Nak gelak saya. Sebenarnya memang diorang satu syarikat. Saya rasa Cik Afi pun tahu ni, saja je nak tanya kan, macam nak tahu gosip lah kan. Bukan. Saya pun sebab saya tak explore lagi lah. Saya tak ada nak explore untuk pajak gadai syariah Islam Betul. Tapi bila saya tengok wording tu, saya trigger something lah. Kenapa dia tak tulis je Arahnu? Kenapa nak pajak gadai Islam? Okay, baik. Terima kasih Puan Mira. Okay, sama. Next. Okay, jadi manfaat daripada Arahnu ni, nombor satu, kita dapat pinjaman, nak larikan daripada unsur riba lah. Sebab saya ada testimoni di mana personal loan kita memang tahu dia memang ada riba. Okay, dia dapat langsaikan personal loan dengan emas dan gunakan Arahnu. Bila kita kira balik, dia bayar lebih rendah. Walaupun Arahnu ada upah, tetapi total cost yang dia tanggung tu jauh sangat rendah bila dia rahnukan emas untuk tutup personal loan. Okay, jadi dengan Arahnu ni macam-macam kita boleh buat. Nak meniaga ke, nak pinjam duit ke kan. Tapi kita nak elak riba tu nombor satu lah. Okay, gunakan waktu kecemasan. Contoh waktu kecemasan macam ni. Saya selalu, customer saya datang rumah ataupun dia WhatsApp saya bagi tahu kan, Maira, saya nak jual 1 dinar. Saya kata, kenapa? Saya nak pakai duit malam. Saya pernah orang datang jual dekat saya emas di malam raya. Okay, pernah. Itu kita panggil kecemasan lah. Maksudnya waktu raya memanglah tak adalah, pajak gadai Cina pun tak buka. Arahnu memang tak buka lah. So, emas ni memang orang kata benda yang sangat bernilai. Kita boleh jual dekat mana-mana bila-bila masa. Dan dia adalah SOP dia, kita kena test semua kan. Dan kita juga dapat beli barang tanpa hutang. Ini saya kata tanpa hutang, saya ambil contoh yang paling simple lah. Pasti ada yang di sini pernah buat hutang Cox Memo. Atau Seng Heng. Atau Ion Credit. Saya bekerja dengan Ion dulu. Puan Lily gelak. Saya dulu bekerja dengan Ion Retail. Bukan Ion Credit Saya bekerja dengan Ion Retail, tetapi Ion Credit adalah salah satu cabang bisnes mereka lah. Dan saya memang baca terms and condition dia. Saya sebagai staff, bila-bila je saya boleh buat pinjaman auto approve. Tapi saya tak pernah ambil.
Maksud saya auto approve tu, kawan-kawan kan nak beli peti ais, nak beli TV 60 inci ke 80 inci ke 100 inci pun apply je. Sebab apa? Dia boleh deduct gaji kita lah. Sebab satu company kan. Tapi saya tak pernah ambil sebab saya memang tahu sangat teraniaya lah 1.5% tu. Dah macam kita pinjam konvensional tadi. Sama macam kita pinjam pajak gadai konvensional. Okay, kalau siapa yang beli motor pakai Yuan Credit tu, cuba usaha untuk apa orang kata langsaikan secepat mungkin. Kalau ada emas, pergi rahnukan emas, tutuplah loan Yuan Credit tu. Okay, next cik. Okay, ada soalan tak? Dia kalau nak cakap pasal Ranu ni, saya rasa 3 hari 3 malam tak habis. So malam kita open dulu untuk Q&A lah kalau apa ada yang nak tanya soalan ni kan Puan Maira. Kalau tak ada soalan nanti saya yang tanya soalan. Betul. Ada? Kalau tak nak buka mic pun boleh tulis. Boleh tulis je. Tak ada soalan sebab emasnya pun seciput je. Tak apa. Benda ni kita cari ilmu dulu. At least kita dah ada pendedahan. Mana tahu ada rezeki Allah nak bagi kan. Rezeki Allah nak bagi tiba-tiba jatuh kelepuk depan rumah. Seketul. Menggelabah. Salah apa tak tahu ilmu ambil buang. Okey. InsyaAllah. Okay, kalau tak ada soalan, saya tanya soalan lah. Boleh Cik Afiq bagi hadiah boleh? Boleh. InsyaAllah kita bagi hadiah. Okey, sebelum tu macam biasalah saya akan tutup dulu yang sharing ni. Okey. Kalau siapa yang nak jawab soalan, pastikan tekan. Ada. Angkat tangan. Okey. Sebabnya kat sini baru saya akan dapat tengok siapa yang first angkat tangan. Dekat side saya nampak benda ni. Okey. Baik. Boleh Puan Amira, silakan. Boleh. Okey. Saya nak tanya, berapakah tempoh masa yang diberi oleh Arahnu untuk kita bayar upah ataupun tebus? Naga Mas dah angkat dulu. Belum. Naga Mas dia angkat tangan tak ada habis soalan lagi. Puan Marcelina. Okey tu Puan Saidatu dah jawab 6 bulan. Betul. Betul 6 bulan. Okey. Okey, soalan yang kedua. Berikan 2 kategori Arahnu ataupun pajak gadai. Cik Umar. Cik Umar. Boleh buka mic Cik Umar? Tak boleh buka mic, type je tak apa. Cik Umar type, kita tunggu. Islam dan konvensional. Okey. Puan Marcelina dah jawab insya-Allah. Apa kita bagi kat Puan Tuan Umar lambat tak buka kamera ni. Okey. Okey, kita soalan seterusnya lah. Okey, ni soalan yang susah sikit. Berikan 3 ciri-ciri pemilihan Arahnu. Berikan 3 ciri-ciri pemilihan Arahnu. Berikan 3. Saya pun tak tahu ni buat 3 ni. Share sikit dengan masyarakat. Okey, kita ada Puan Fazira. Okey, Cik Erin baru jawab 1 je. Siapa boleh bagi jawapan 3 yang cepat? Saya nak 3 lengkap. Puan Fazira. Mana Puan Fazira? Boleh jawab? Boleh, okey. Boleh, silakan. Sikris, sitos, blacklist, lokasi, pastikan lokasi yang dekat dengan tempat tinggal kita. Okey. Dan kadar pinjaman ataupun kadar upah. Alhamdulillah, Tania. Okey, buka mic lah, dia rasa syok sikit. Betul tak? Betul. Buka mic ni kita syok sikit. Alhamdulillah. Ya. Okey. Okey, cukup dah 3 soalan dari saya. Terima kasih. Okey, baik. Ada orang lain nak tanya soalan tak? Tadi sebelum saya habis baca tadi, ada yang siapa tadi Umar dia angkat tangan. Okey. Ada soalan tak? InsyaAllah sebelum kita
tamatkan kita punya seminar lah kita untuk pada malam ni. Sementara tu Tuan Dianudin. Tuan Dianudin ada soalan kan? Oh ni apa exit plan yang terbaik terhadap surat pajak. Okey, sebenarnya setiap penggadai dia ada ciri-ciri yang dia kena tanya diri dia sendiri. Jika dia ada pendapatan, exit plan dia boleh tebus. Tetapi jika dia telah terpesong jauh atau kita kata ikut ajaran sesat lah. Tak tahulah Cik Afif alert ke tak dengan ni nama-nama teknik ni 80-20, rempit, lipat surat pajak, okey. Macam-macam lah nama lagi. Okey, bagi yang dah tersasar jauh, banyakkan yang saya jumpa tersasar jauh ini atau suri rumah pun ada yang tersasar, lipat, tersasar jauh. Nasihat saya jual surat pajak tu. Jangan sayang. Jangan sayang, banyak orang banyak emas. Betul tak Cik Afif ada banyak emas? Betul. You all tak payah sayang. Orang akan sediakan you all banyak emas. Bila-bila masa je you all boleh beli. Kenapa yang nak kejar? Saya bagi tips kenapa nak kejar emas yang harga RM790? Sedangkan kita ada emas yang 600 lebih sahaja di sini. Fikir balik. Itu kena masuk kelas lah sebab kena kira kan. Kena tunjuk comparison tu. Okay. Jadi nak exit tu kita kata tak boleh macam ni. Contoh exit saya tebus. Mungkin exit Cik Afif jual surat pajak. Kita kena tengok tahap keuangan kita. Pendapatan semua kena ambil kira lah. Itu adalah exit yang terbaik. Bersesuaian dengan diri kita tu kena lebih detail nanti insyaAllah. InsyaAllah. Okey, ya Tuan Aga. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Nak tanya macam mana nak beli surat pajak gadai, surat pajak surat pajak daripada Aranu, dan kedua apakah tips untuk pembelian kita nak ambil surat pajak tu. Masih Ramai nak beli surat pajak ni. Okey, nak beli surat pajak ramai. Saya selalu jumpa orang DM saya kan cakap, Puan boleh tak Puan ajar saya macam mana nak beli surat pajak? Saya boleh ajar kira. Okey, saya boleh ajar macam mana nak compare harga. Tetapi macam mana surat pajak tu nak datang kepada kita, bukannya anda pergi tanya dekat pegawai tu, Cik ada tak surat pajak? Dia akan cakap mana ada Cik, tak ada. Cik kena iklankan diri, kena marketingkan diri untuk bina trust tu. Tapi ini tips daripada orang lama-lama yang pembeli surat pajak. Nombor 1, jual emas baru dulu. Emas lama akan datang kepada kita insyaAllah. Okay, saya bermula dengan dulu barang kemas guna untuk diri sendiri. Tetapi bila saya jadi gold investor tu, menjual emas tu hanya dengan modal 2 keping 1 gram sahaja. Hari-hari saya iklankan. Saya iklan dekat status WhatsApp je. Tak ada pun. Dulu masa first saya tu TikTok tak wujud lagi waktu tu. TikTok tak wujud lagi. Yang saya letak Facebook, status WhatsApp, Instagram. Itu je. Okay. Anda iklankan, pasti emas tu akan datang balik. Sebab apa? Yang bila anda jual emas tu kepada contohlah, kepada satu customer A, dia pasti akan muncul soalan ni. Saya tak tahu Cik Afif pernah dapat tak soalan ni Cik, kalau saya beli emas dari Cik, nanti esok saya nak jual kat mana? Itu selalu saya dapat. Cik, maksudnya Cik Afif dah orang lama dalam emas. Betul tak Cik? Jawapan dia apa? Kalau Cik Naga, Cik Naga jual emas kepada saya akan tanya, ni brand Aurum ni, brand apa ni? Saya tak pernah dengar lah. Nanti ni laku ke? Kalau saya nak jual kat mana? Nombor 1 jawapan kita mesti cakap apa tahu? Jual balik kat saya. Saya pasti beli. Itu selalu jawapan saya bagi kepada customer-customer saya. Sebab ada customer dia tak suka pergi Rahnu. Dia memang gold saver yang beli, simpan, nak pakai duit, dia jual. Okey, Cik Naga. Kalau Cik lagi satu, kalau Cik Naga nak bina trust antara Cik Naga dengan pegawai Arahnu, Cik Naga kena pergi Arahnu hari-hari. Macam saya dulu hari-hari pergi Arahnu. Rata Kuala Lumpur je saya pergi. Okey, dia kena hubungan baik tu dia bukan terbina 1-2 hari.
Makan masa lah. Okey, ada soalan lagi? Boleh bagi contoh macam mana selesaikan hutang dengan rahno? Sebab bila kita rahnukan emas, kita berhutang pula dengan rahno. Boleh jelaskan? Okey. Selalunya, Cik Umar, kalau kita tengok contoh paling mudah adalah kita panggil apa personal loan. Okey, paling mudah sekali kita nak personal loan. Personal loan dia punya, saya tak nak cakap lah kalau anda hutang koperasi ini conventional bank punya personal loan. Normally dia punya interest 5 ke 10%. Tapi bila kita buat rahno, kita gadai emas, okey dah tutup dah hutang personal loan tu, bukannya monthly payment tu memang kita tak bayar kepada bank, tetapi gunakan monthly payment untuk tebus balik emas tadi. Okey, bila cik tebus emas, dia punya pembiayaan turun, upah dia pun turun. Tetapi untuk loan, dia akan kira langsam terus dia punya interest. Okey, interest dia dah kira siap-siap daripada hari pertama kita berhutang sehingga habis. Okey, dia tak prorate lah macam apa orang kata purata kan, kalau di Rahnu bila kita ubah je surat tu, bila kita tebus je sikit emas kita, automatik hutang turun, jadi upah pun akan turun. Jelasnya Cik Umar yang itu pengiraan tu dia kena pergi lebih detail supaya nampak. Tapi secara ni lah, secara roughly, secara asas dia begitu. Okey, ada lagi? Tuan, satu soalan lagi tuan. Boleh, insyaAllah. Okay. Kata contohlah, saya dah aranu 50 gram emas. Okey. Masa aranu tu harga emas contohlah 600. Okey. So sekarang ni katalah hari ni nak tebut harga emas dah 590 dah kurang lah. Okey. So macam mana tu cerita dia? Okey, cik punya hutang masih kekal 24,000. Betul? Ya, nak tebus macam mana? Tapi tak ada duit. Okey, 50 gram tu seketul? Katalah seketul lah, ya. Yeah. Okey, kalau cik memang tak ada duit, tak ada pendapatan, cik jual je surat pajak tu cik. Jual surat pajak? Bila cik jual, contohlah cik panggil saya pun buat kiraan. Okey, saya buat kiraan terus dekat cik hari ni lah. 50 gram tadi Cik Afi bagi saya harga 600. Kata marhun dia 600. Tak boleh kira marhun. Itu marhun Arahnu. Bila harga buyback, dia ada spread. Tadi Cik Afi ada bagi saya satu harga. Okey, dengan hutang cik 24,000 tu. Okey. Okey, tak tolak upah lagi Cik ada lebihan 4,000. Cik jual surat Rahnu cik, saya bagi cik lagi 4,000. Tak, saya punya contoh ni harga semasa tu lagi rendah. Ya cik. Bila nak overlap, memang rugi lah. Cik, bila kita jual surat Rahnu atau bila kita tebus, dia tak efek pun dengan harga emas sekarang. Kalau tebus penuh lah. Kalau cik tebus sebahagian, dia akan efek. Okey, harga emas semasa hanya efek sekiranya kita tebus sebahagian. Tapi kalau kita tebus keseluruhan tutup satu surat atau kita tebus, kita jual emas dalam Rahnu kita bagi jual surat pajak lah, tak ada kena-mengena pun dengan harga 590 atau harga marhum yang rendah tadi. Cik Naga nanti DM saya lah, saya beli surat cik dapat lagi duit lebihan 4,000. Cik tak payah pening dah, betul. Cik bayangkan hutang cik 24,000 selesai, tapi cik dapat duit lagi 4,000. Itu yang ramai orang tak nampak. Tapi saya nampak. Bagi nombor. Bukan ke shortfall tu kita kena tanggung. Okey, Puan Wahida, Cik Naga ni masa dia Rahnu tu harga marhum dia 600, bukan harga marhum dia 700. Kalau Cik Wahida Rahnu masa harga paling tinggi agro 790. Bila jual surat pajak, yes betul, kita kena tanggung shortfall. Tapi cuba Puan Wahida kira berapa shortfall yang Puan Wahida kena tanggung. Saya antara kes yang besar saya selesaikan, total hutang Rahnu termasuk upah 2.1 juta. Cik Afi rasa kalau kita hutang 2.1 juta, berapa tahun kita boleh selesaikan cik?
Saya senyum je lah. Selesai lah. Tak selesai lah. Tak selesai. Kita jangan tengok kata dia jutawan, bukan kita katalah gaji dia 5,000 lah. Contoh kan general lah 5,000 gaji. 2.1 juta tu macam beli satu banglo dekat Bukit Antarabangsa tu lah saya rasa. Banglo mewah tu. Okay. Tapi saya selesaikan hutang 2.1 juta dia. Saya beli emas dalam arah no dia tu. Dengan bayar shortfall 260,000 sahaja. Okay, lebih kurang 12 ke 15% sahaja daripada total hutang dia. Tadi macam tadilah Puan Wahidah kata memang tak selesai lah. Boleh selesai sekiranya dia ada emas ataupun dia ada tunai 260,000. Saya boleh tolong dia selesaikan hutang Rahnu tu. Sama juga dengan ada lagi satu kes setengah juta. 450,000 lah, menghampiri setengah juta. 450,000 hutang. Total Rahnu lah, hutang total Rahnu diselesaikan dengan hanya 130 gram emas. 100, total emas dia 800 gram. Tetapi dia hanya bayar 130 gram emas sahaja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Puan Wahidah. Nak tanya sikit. Hari tu saya ada nak jual lah surat pajak dia kan satu company tu. Surat dalam arahan tu 500 gram. So sebab masa saya last overlap hari tu 7.5 something tak ingat saya lah. Tapi masa nak jual surat pajak tu masih lagi kepala 6 lah, 6 lebih lah. Saya tak pasti, tak ingat berapa. So saya minta dia buat buyback, saya kena top up lagi 53,000. Betul ke macam tu cara dia? Berapa gram? 500 gram. 500 gram. Surat tu masa tu dah berapa bulan? Dia masa tu saya punya due 5 hari bulan 8. Masa tu saya dalam 20 lebih bulan 7 lah. Saya minta dengan dia masa saya bagi tahu tu. Okey, saya cuba kira kalau kata saya ambil contoh harga semalam tinggi sikit. Masa 6 Hari ni turun sikit. 63 64 ke gitu lah. Lebih kurang macam tu lah. Berapa puluh ribu Puan tambah? Dia dari kiraan dia tu 53,000 something lah. Okey, kalau dari kiraan saya kalau ikut harga semalam lah 40,000. Betul lah tu, lebih kurang lah. Sebab semalam dah tinggi kan harga dia kan. Tak tinggi maknanya sangat betul pun. lah shortfall tu tetap kita kena bayar kan. Betul tak? Betul. Tapi tak tinggi sangat pun Puan. Kalau saya kira balik saya bagi anggaran sahajalah. Kalau masa penghujung Julai tu harga rendah. Ya, sangat rendah lah. Sebab dengan apa yang saya buat hari tu 753 ke 735 macam tu lah. Lebih kurang. Masa tu last bulan berapa Bulan 1. Bulan 2. Betul. Tengah naik kan. Betul lah tu. Betul lah 50 lebih tu. So saya bayar upah je lah setakat ni. Guna kalkulator. Apa tadi soalan? Yelah, nak kira macam mana tak pakai kalkulator. Ya, saya pakai kalkulator ni je. Ni je kalkulator yang saya guna. Yang saya tengah kira secara rawak. Kalau nak kira secara detail, saya memang ada Excel calculator saya, cik. Saya memang ada jual Excel calculator. Mungkin ada yang kenal saya kat dalam ni. Kalau nak kira very very detail, setiap sen dari pembiayaan kita berapa hari punya upah, memang saya pakai Excel. Saya memang ada jual Excel tu. Kalau nak kira kata apa, sepintas lalu anggaran, sebagai kalkulator biasa je. Saya ada formula lah, formula cepat kita panggil. Bagi tahu je harga marhum berapa, berapa bulan dah surat tu. Saya kirakan lah berapa harga buyback hari ni. Saya boleh bagi tahu, okey, anggaran kena sediakan berapa shortfall. Tapi selalunya anggaran yang saya beri tu takkan lebih dari itu. Bahkan insyaAllah ada lebih lagi. Rancak ni mesti ramai ni yang ni lipat ni, rempit ni. Saya pun tak pastilah. Itu istilah-istilah yang saya pun baru ni kan. Maksudnya kita kena tunggu at least par lah. Macam mana? Ataupun kalau kita last overlap tu katalah 737. Okey.
kalau kita tak mampu nak tebus separuh ke apa semua, bayar upah simpan, so kita at least lah kena tunggu kenaikan tu berapa untuk kita buy back lah, yang tanpa kita ada rugi lah macam tu. Kalau dia macam ni, bila kita buat rahnu, kalau kita tunggu, nak tunggu harga naik kan? Contohlah kita nak tunggu harga naik RM5. Sedangkan dia mengambil masa 1 bulan baru naik RM5. Jangan lupa upah tu setiap hari bertambah. Okey, sebenarnya apa pun saya selalu pesan dengan orang yang jual surat rahnu saya itu adalah atas rezeki kita. Ada orang yang deal dengan saya, contoh deal dengan saya hari ni kan, hari ni harga turun sikit. Tetapi bila besok pagi, tiba-tiba masa kita nak deal tu, harga naik. Jadi saya lockkan untuk dia harga naik tu. Saya akan tanya customer saya, nak lock sekarang ke nak lock besok? Macam tu lah. Dia atas rezeki. Ada yang macam kes hari ni, dia lock semalam. Dia cakap dengan saya, tak apalah puan, saya lock je lah. Atas rezeki saya lah, saya lock lah harga tu. Sebab saya ada tempat yang saya boleh jual, dia boleh lock harga. Tapi dia bagi tempoh lah, maksudnya esok you kena hantar. Macam tu kan. Jadi dia kata, okey, saya lock lah. Tiba-tiba hari ni jatuh harga. Dia memang dia rasa sangat bersyukur. Dia atas rezeki sebenarnya. Okay, terima kasih puan. Sama ni Cik Umar, kalau nak buat rahnu, better 1 gram atau 5 gram atau 1 dinar. Okey, macam ni Cik Umar. Cik Umar mampu berapa? Kalau Cik Umar mampu bawah daripada 2,500 untuk tebus setiap bulan, rahnukanlah 1 gram. Okey, kalau mampu 5,000 setiap bulan, Cik Umar boleh rahnukan 5 gram, boleh rahnukan 10 gram pun. Okey. Cik Syuhairazi, kalau harga emas naik, semua masalah akan settle. Harga emas turun jam. Tak. Cik Syu, walaupun harga emas naik, bila cik buat overlap, cik tengok balik berapa cik punya pembiayaan. Hutang bertambah tau. Ni tu namanya geng-geng overlap, yang duit overlap, pergi enjoy lah. Betul, dia macam rahnu hangus lah. Belanja hangus kan. Okey, bagi saya, kita ni kalau tak ada kalau kita tak ada ilmu ataupun kita tak ada keperluan nak pergi rahnu, tak payah pergi rahnu. Senang. Kita simpan sendiri. Sebabnya gold ni dia banyak function dia. Selain daripada rahnu, simpan dan sebagainya. Dia macam boleh utilize dia lah dalam pelbagai. Betul. Dan kalau tanya saya berapa kemampuan rahnu tu, tak mau terima bawah 1 gram. Ada Cik Fauzi. Cik Fauzi mungkin tak jumpa rahnu yang terima 1 gram tu. Dia macam ni, kalau contoh kita buat personal loan, kita akan tengokkan kemampuan kita bayar bulanan berapa, lepas tu kita tengok berapa tahun kan kita akan tarik. Sama juga dengan rahnu, kita tengok berapa kemampuan kita. Contohlah kita mampu setiap bulan 1,000. Okay, kita nak main rahnu ni berapa tahun? 5 tahun ke 10 tahun ke? Kita dah lah 1,000 darat 12 bulan, darat dengan tahun. Itu je kemampuan kita. Jangan lebih dari itu. Itu yang paling selamat lah saya boleh advise. Sebab banyak ni dah ada 2 kes kematian dah ni cik. 2 kes maksudnya owner surat tu meninggal lah. Jadi waris ni ada banyak masalah nanti nak kena hadap. Ya, Tuan Aga. Okey, puan, last question puan. Last lagi. Ni soalan. Second last. Okey. Katalah saya ada 100 gram, saya rahnukan hari ni. Okey. So dengan duit pembayaran tu saya beli emas lagi. Dengan wang yang dapat pinjaman tu lah, tapi mungkin saya dapat beli dalam 80 gram lah. Okey. Lepas tu saya gunakan duit yang kedua tu, saya beli lagi emas. So beli emas mungkin dalam 60 gram tu kurang-kurang. Adakah teknik ni berbaloi ataupun akan bertemu dengan tembok? Berbaloi kalau ada pendapatan. Kalau pendapatan kenapa macam mana pula? Kena ada gaji, kena ada income. Yelah, macam mana tu? Kita bayar ganti surat. Tuan Naga kena kerja lah. Tuan Naga kena kerja, betul? Okey, ada orang buat. Ada. Saya sebenarnya bila orang cakap 20-80 tu tak salah pun Cik Afif. Saya sendiri ejen 20-80 tetapi bukan mewakili mana-mana syarikat. Waktu saya buat 20-80, macam-macam jenis emas yang saya bagi dekat customer saya. Saya tak bagi dia palm Swiss seketul selalunya saya interview dulu. Okey cik ada pendapatan? Berapa cik ada emas di tangan?
bila cik nak tebus, soalan saya macam tu. Dan customer saya adalah customer orang yang bakal pencen. Sama ada dia nak keluar EPF atau dia nak dapat duit gratuity. Dan dah berjaya. Contoh sekarang bulan Ogos. Katalah dia nak dapat duit EPF dia bulan 1. Dia tahu berapa amount EPF dia atau kemampuan dia. Jadi sekarang harga turun, dia lock dululah. Okay, dia buatlah, saya bagi dia 20-80. Dia katalah dia ada kemampuan duit, dia ada emas di tangan 100 gram. Okay, saya kata okay cik boleh buat 500 gram. 500 gram nanti cukup tak untuk tebus balik pada bulan 1? Atau dia kata, oh saya takut lah. Okay, kita buat dulu 300 gram yang pertama. Boleh? Dia dah tebus pun. Sebab apa? Dia punya matlamat bukan overlap. Boleh juga macam kalau Cik Naga ada target. Target Cik Naga nanti bulan 1 nak tebus semua. Cik Naga ada emas di tangan, buatlah sendiri tapi berulang kali lah. 100, lepas tu 80, lepas tu 64, lepas tu 50. Tapi Cik Naga kena kira balik. Daripada 100 gram memang boleh jadi beranakkan jadi 500 gram. Nanti 6 bulan tu boleh tebus tak balik 500 gram tu? Tanya balik dulu. Sebenarnya 20-80 tak salah. Dia kena tahu ending dia. Sebab saya punya customer 20-80 tak datang serang saya macam orang lain punya customer 20-80. Okay. Puan, nak tanya sikit. Kalau kita buat macam ni, katalah kita ada emas sendiri, 300 gram. Kita buat entry macam kita main unit trust kan. Unit trust kan kita masuk masa harga murah. And then harga mahal kita jual. Macam tu boleh tak kita praktikkan untuk emas ni? Katalah kita ada 300 gram, kita tengok entry. Masa tu harga tengah rendah. So kita tengok bila harga naik, katalah naik RM30 ke RM40. So kita masa tu kita buy back terus. Kita tak main overlap lah, kita buy back je. Boleh? Betul lah Boleh, tu. Itu yang betul sebenarnya. Lagi satu kalau tips lah. Kalau kita masuk Rahnu bukan sebab kita nak buat macam Puan Wahidah kata nak melabur. Memang kita perlukan duit. Waktu tu kita Rahnu contohlah nak renovate rumah, masukkan 100 gram. Okay. Lepas tu bila kita tengok harga tu dah start junam 10%. Cepat-cepat pergi jual surat Rahnu tu. Jangan tanggung lagi dia punya upah. Okay, daripada harga marhum lah, katalah tadi dah RM700 kita rahnukan, harga turun RM7. Cepat-cepat pergi jual. Tadi macam Cik Naga kata, rahnukan harga RM600. Hari ni dah RM590. Dah turun banyak lah tu. Jadi cepat-cepat pergi jual. Faham. Bila kita jual masih dapat langsaikan hutang, macam Cik Naga cakap tadi, saya kata ada balance lagi RM4,000 walaupun harga turun. Okay. Terima Baik. kasih Puan. Sama. Rancak saya topik malam ni. Sebelum ni tak pernah macam ni. Dia kelas AI tu dia rancak lain macam. Ini lain macam ni. Topik ni tengah panas. Okay, betul-betul tengah panas. So kita dapat belajar banyak benda lah daripada Puan Maira. Yang mana sebenarnya kita kena edit ilmu lah. Sependek kata kita kena edit ilmu dan kita kena faham. Kena faham. Bukan kata orang buat, kita buat. Orang pergi arah ni, kita pun arah ni juga. Tapi kalau kat sini, kalau siapa-siapa nak, macam tuan rumah tak pernah pergi pajak kan. Tapi tuan rumah nak promote kan, nak jual emas. Try pergi pajak. Try je pergi. Pergi pagi, petang ambil. Dah tak kena bayar lah. Kantoi. At least dah dapat surat arah nu kan. Boleh baca dia punya term and condition tu. Sebelum tebus, photo state dulu sebab surat Rahnu tu kena pulang balik. Saya pun tak tahu. Pergi pagi ambil petang tak ada upah. Rahsia jangan pergi tanya dia pula dengan pegawai. Nanti dia tukar terms and condition pula. Betul. Rasa tak silap saya Kok Ben pun pernah bila dah banyak-banyak kali dia pun tukar term and condition dia. Habis semua orang merajuk kan. Ya, kalau Kok Bank hari pertama tu dia kira sebagai hari ni gada adalah hari yang pertama.
Kau bank ya saya tahu. Sebab saya pernah gajian pagi, ambil petang je kira 1 hari. Yeah. That's why kita kena faham lah. Nak baca term and condition kita tak baca. Saya sendiri bukan kadang-kadang saya tak baca pun. Tapi lately sebab saya banyak agreement yang kena tengok ni, memang saya akan baca satu-satu. Itu kalau rajin lah. Saya rasa kebanyakan kita memang tak rajin lah. Yang paling senang sekarang ni senang je. Kalau dapat surat Ar-Rahnu tu, photostat, bagi ChatGPT baca, suruh dia conclusion kan. Nampak tak kegunaan AI tu? Okay, baik. Alright, insyaAllah topik ni kita sangat hangat. Okay, saya bagi tahu siap-siap lah kenapa topik ni kita akan adakan kelas fizikal. Sebab ini adalah orang kata topik yang berkaitan dengan ilmu matematik, ilmu falak lah ni. Berkaitan dengan ilmu falak ni, matematik ni, kita kena faham sendiri. Kita tak boleh, dalam ni kita Puan Maira boleh ajar, tapi dia banyak calculation dan kena ada orang kata face to face lah, two way communication lah. Sekiranya dah kira-kira sangkut, orang lain dah tinggal jauh dah, kita kat belakang lagi, last kali tertinggal. That's why kelas fizikal ni penting lah. InsyaAllah kita akan cuba carilah satu tarikh yang kata yang sesuai, yang mana kita boleh panggil Puan Maira, boleh datang ke kita punya seminar hall lah. Mana kita akan buat kat sana. Okay, firstly saya akan bagi tahu kelas tersebut mungkin ada beberapa bayaran lah. Buat kelas offline, buat kelas fizikal lah. Kita akan buat kelas fizikal. Ada certain payment yang kita kena ambil lah, sebab dia ada kos-kos yang kita nak kena tanggung dan sebagainya lah. Tapi saya rasa insyaAllah kita akan cuba buat yang kata semua orang boleh join lah. Semua orang join, semua orang seronok dan sebagainya lah kelas tersebut, yang mana insyaAllah kita akan bagi tahu lah mungkin dalam kita punya media sosial dan sebagainya lah. InsyaAllah untuk next seminar lah dengan Puan Maira. Okay, baik, untuk malam ni kita bagi bagi hawa-hawa dulu, bagi rasa hangat-hangat dia dulu. Dekat kelas fizikal tu baru kita membakar kat dalam sana kan. Boleh Puan Maira? Boleh. Ni pun dah hangat dah ni. Ini orang panggil teaser lah. Betul-betul teaser. Ini kita panggil teaser dulu. Ilmu ni bagi saya ilmu yang banyak dia punya manfaat lah. Selalu saya pesan goal ni banyak benda yang kita boleh utilize lah. Banyak benda yang kita boleh utilize. Dengan ada perkongsian ni pun kita pun nampaklah objektif Aurum. Kenapa produk Aurum ada yang 1 gram, kenapa ada yang 5 gram, kenapa kita buat juga produk 0.1, kenapa kita buat juga 0.25, 0.5 dan sebagainya. Nampak tak? Dia ada certain produk ni, fokus dia adalah untuk hadiah. Certain produk, fokus dia adalah untuk investment dan sebagainya lah. Dan certain produk tu memang untuk kita simpan dan sebagainya. Kalau kata siapa yang tak tahu, okay, berkaitan dengan Ar-Rahnu, insyaAllah banyak lagi perkongsian kita nak share. Kita akan bagi Puan Maira datang insyaAllah. Dan kalau kata kita ada lagi beberapa orang kata yang boleh buat sharing session lah berkaitan dengan produk Ar-Rahnu dan sebagainya. Dan kami juga ada panggil juga pegawai daripada Ar-Rahnu untuk buat seminar. Aurum Airline ni kita fokus kepada untuk sebarkan ilmu berkaitan dengan tentang bas lah. Maknanya Aurum Airline ni tak fokus kita bukan menjual. Kita lebih kepada untuk share, timba ilmu lah kat kita punya platform. Dan kalau kata semua dah nampak lah kenapa produk Aurum Airline macam ni duduk dalam packaging macam ni, kenapa senang dibuka dan sebagainya, kenapa produk 1 gram kita lekatkan terus. Nampak tak? Dah ada nampak design sikit-sikit tak? Nampak tak dia punya design sikit-sikit? Sebenarnya kita nak buat produk ni pun memang kita fikir kepada semua faktor-faktor ni lah dan sebagainya. Dan insyaAllah untuk manis-manis kita pada malam ni, sebelum saya bagi manis-manis, saya rasa semua orang dah boleh tengok lah kat situ. Kat sini voucher code untuk manis-manis untuk malam ni insyaAllah semua orang boleh pakai.
Saya ada soalan, dekat malam ni ada tak siapa yang belum register lagi, tak pernah register lagi dengan Aurum LS ni? Jom kita berkenalan. Boleh, insyaAllah kita boleh berkenalan. Okey. Dan ini adalah form untuk kehadiran. Ada dapat tak? Saya ada bagi satu form kehadiran. InsyaAllah boleh isi form ni dan adalah sedikit manfaat lah kita boleh. Puan Wahida. Puan Wahida, insyaAllah kali. Saya rasa Puan Mairah pun dah register dengan Aurum, betul Puan Mairah? Kata boleh dapatkan referral daripada Puan Mairah dan sebagainya. Kita ada lagi otai-otai kat sini ramai lagi. Boleh dapatkan referral ataupun kalau kata pergi ke website Aurum LX, www.aurumlx.com.my. Boleh terus register dekat sana. Ataupun boleh DM Tuan Naga dan sebagainya. Dekat Aurum LX ni registration kita adalah percuma lah. Kita registration percuma, register terus boleh beli. Adalah kena update profile dan sebagainya lah. Itu adalah requirement yang memang kita kena akur lah. Sebabnya kita tertaluk dengan inilah Undang-Undang Malaysia. Ada certain profile tu kena update. Boleh terus register, update dan boleh terus beli. Boleh datang ke HQ, ambil fizikal. Tak ada masalah. Kita memang ada produk akaun emas dan kita ada digital physical product. Memang kita ada physical product, that's why kita ada CG Patuh Syariah. Okay, ada nampak tak Google Form yang saya hantar tu? Kalau saya nak minta semua yang hadir pada malam ni untuk isi kita punya form supaya semua orang kita dapat bagi bahan berkaitan dengan produk Aurum LX lah. Okey, untuk voucher code ni semua orang boleh pakai, insya-Allah boleh pakai voucher code. Bila pakai voucher code ni adalah sekiranya nak buat pembelian, semua akan dapat harga istimewa lah disebabkan join kita punya seminar. InsyaAllah untuk next topic insyaAllah saya nak minta semua orang panggil kawan ramai-ramai masuk kita punya seminar ni. Banyak lagi perkongsian yang kita nak share dekat semua orang. InsyaAllah kalau kata yang terbaik kita ajak adik-beradik dulu. Nak senang kita ajak adik-beradik dulu. Adik-beradik masuk kita punya seminar, join kita punya sharing station ni. Untuk next week kita hari ni hari Selasa untuk 21 Ogos kita ada kelas AI lagi. Kita ada kelas AI lagi dengan Tuan Safa, tapi untuk kelas ni ada yuran yang kita kenakan, tapi for elite members kita sediakan kelas ini percuma for elite members lah. Elite members ni kalau kata siapa nak tahu info yang lebih lanjut, insyaAllah boleh contact lah kita punya customer service, mereka akan bantu insyaAllah. Untuk kelas AI ni lebih kepada kelas advance lah. Kelas advance yang mana saya rasa untuk kelas for hari Jumaat ni kita tak cukup sejam. Mungkin kita akan buat dalam 2 jam lah. Siapa-siapa yang join untuk kelas untuk minggu depan, pastikan ada satu device asing lah. Ada smartphone ke, tablet ke, laptop dan sebagainya. Sila sediakan satu device asing untuk kita belajar sama-sama lah dengan Tuan Safa nanti. Tapi untuk dengan Puan Mairah, insyaAllah saya tengok pada jadual, insyaAllah bulan depan selepas cuti sekolah. Kita enjoy dulu cuti sekolah dan sebagainya. InsyaAllah kita akan aturkan lagi satu session seminar dengan Puan Mairah. Saya rasa hari yang terbaik untuk kita buat adalah hari Sabtu lah. Hari Sabtu kita akan buat dekat kita punya HQ, insyaAllah. Registration sekiranya semua dah diaturkan registration, nanti saya akan buat hebahan melalui kelas ni ataupun kita punya media sosial platform lah. Saya nak minta semua register, isi platform form yang saya bagikan dan boleh gunakan kita punya voucher code pada malam ini. Voucher code ni boleh pakai sehingga malam besok. Saya bagi sehingga malam besok. InsyaAllah semua orang boleh manfaatkan apa yang provide kita, servis yang kita provide kan, insyaAllah.
Saya rasa sampai di sini saja. Tapi setiap malam kita ada buat photo group session. Boleh tak semua orang malam ni buka kamera, besok buka Facebook kita, buat macam biasa, sila komen, sila komen dekat Facebook kita. Kalau share tu kita ada bagi lagi lebih. Boleh buka kamera, insya-Allah. Kita tunggu semua orang buka kamera dulu. Malam ni manis-manis kan. Ya, Tuan Naga, sejom lain macam banyak buku kat belakang Tuan Naga. Tuan Umar, ada gold bar tak hari ni? Ada gold letak kat tepi tak? Kat pipi. Siapa yang dah beli produk Merdeka? Boleh tunjuk sikit? Dia beli produk Merdeka, tunjuklah sikit, letak tepi sikit kan. Okey. Boleh? Ada lagi ke nak buka kamera? Siapa buka kamera ni kita ada bagi something juga ni. Kita ada bagi something untuk siapa buka kamera besok masuk Facebook Auru, share kita punya posting kan. Ada lagi manis dia. Okey, baik. Kalau kata tak ada, saya teruskan dengan photo session untuk kita pada malam ni. Ada lagi ke? Ada ZZAA. Ui, lain macam namanya ya. Okey. Puan Amira, tak nak buka kamera Puan Amira? Okey. Ready ya? Okey, ready. 1, 2, 3. Okey. Lagi sekali insya-Allah. Okey, lagi sekali. Kita buat satu lagi. Kalau siapa nak tunjuk produk, sila tunjuk produk. Okey, lagi sekali. Okay, ready. 1, 2, 3. Okey, baik. Terima kasih semua yang join pada malam ni. InsyaAllah InsyaAllah besok nanti gambar ni kita upload pada kita punya platform lah. Terima kasih yang join. Tadi kita ada buka majlis kita dengan Al-Fatihah. Saya tutup kita punya majlis dengan surah Wal-As dan tasbih kifarah. Okey, terima kasih Puan Maira dengan perkongsian ilmu kita malam ni, insya-Allah. Okey, terima kasih semua yang hadir pada malam ni. InsyaAllah jumpa kita lagi pada hari Jumaat nanti. Okay, thank you. Assalamualaikum. Okay. Tuan Zurazi ada datang KL tak? Request. Okay, baik. InsyaAllah Tuan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.